根据南苏门答腊省宗教事务部地方办事处的数据显示，全省共有34家活跃于宗教与社会公益领域的佛教机构。这些机构下设的佛教团体共同服务于南苏门答腊省境内约56000佛教信众。根据南苏门答腊省宗教事务部区域办公室的统计，截至2024年，该省总人口达8837301人，在自治中约有56000人是佛教徒。南苏门答腊省宗教事务部佛教事务辅导员阿里查yan多表示，目前在全省范围内有34个佛教社会宗教基金会，他们负责管理各地的佛教信仰团体以及佛教礼拜场所。Terkait dengan umat kami yang ada di Sumatera Selatan, berdasarkan data EKTP kependudukan yang kami terima ada kurang lebih 56.000 umat Buddha seprovinsi Sumatera Selatan. Kalau untuk dari data ini Pak, apakah ada terus mengalami penambahan Pak? Baik, untuk saat ini kami belum menerima data secara update-nya. Di tahun 2025 penduduk Sumsel berdasarkan agama, karena kami mengambil data dari pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Dukcapil ya, berdasarkan agama. Data itu kami peroleh di tahun 2024. Tentunya bahwasannya kami di umat Buddha itu terkait dengan jumlah umat, kami informasikan ada kelembagaannya secara organisasi lembaga yang memang ada sebagian yang mempunyai data by name by address sesuai dengan aplikasi di lembaganya。他同时呼吁，在南苏门答腊省这个多元信仰社会中，所有民众应持续维护宗教和谐，并共同努力实现宗教间零冲突的目标。Eki Saputra PAL TV